Yo, what's up gang? Ini dia Diamond Series set daripada Adams Digital. Kat sini ada 3 set Diamond Series, ada mid-bass speaker, coaxial speaker dan juga component speaker. Korang boleh pakai mana-mana speaker Diamond Series ni mengikut kehendak ataupun bajet korang. Yang penting, 3 padu, kualiti audio confirm best dan sedap. Okey, kita mula dengan model DSK660 mid-bass speaker. Kalau korang yang memang nak cari mid-bass je, boleh ambil yang ni. Max power dia 140W, besar tau. Lepas tu dia pakai polypropylene cone, memang kualiti bukan kaleng-kaleng. Magnet dia pakai ferrite magnet, jadi sound dia akan lagi Lepas tu untuk 3 model ni dia pakai universal terminal. Maksudnya semua model kereta boleh pakai. Kalau nak up lagi sikit, ambil model GCK62 two-way coaxial speaker ni. Memang speaker ni untuk orang yang nakkan Twitter dengan mid bass. Jadi korang ambil je two-way coaxial ni. Korang akan upgrade korang punya low dengan high frequency audio sekali. Dia punya max power 140W, dia punya RMS 70W. Dia punya finishing memang cun. Bila dah finishing cun, audio dia confirm lah padu. Kalau nak lagi padu, korang ambil model DSK65 komponen speaker ni. Maksudnya korang ganti terus speaker mid-bass dan juga tweeter asal kereta korang tu. Set ni siap dengan crossover box tau. Memang sharp lah bunyi yang dikeluarkan kalau pakai crossover ni. Dia punya max power pun 140W, confirm puas hati. Tak percaya? Jom aku belanja sikit bunyi dia macam mana. Macam terpesona. Apa lagi? Dapatkanlah set speaker Diamond Series daripada Adams Digital ni sekarang.